Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah. Baik, kita akan teruskan kuliah kita yang berikutnya. Sebelum ni, minggu sebelum yang lalu, kita dah selesai ujian pertengahan. Manakala untuk minggu ini kita akan sambung kuliahan kita. Berbaki lagi 2, 4, 5 minggu lagi. 2, 4, lagi 4 minggu lah. Berbaki lagi 3 minggu itu kita akan selesaikan. Dan insyaAllah mudah-mudahan selain daripada kuliah yang kita semua ikuti pada minggu-minggu kuliah ni, jadi tuan-tuan dan puan boleh juga baca juga buku-buku berkaitan dengan sirah ni, dan kebanyakannya pengetahuan lebih kepada kita nak ulang kaji lah tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya pada satu buku saja. Mungkin maklumat itu ada pada buku yang lain. Baik, untuk minggu ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang baru, iaitu berkaitan dengan hijrah. Kita kata satu fasa yang baru dalam perkembangan dakwah Islam apabila Nabi SAW menerima perintah daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Ini setiap tahun kita buat, boleh kata kita buatlah memperingati hijrah Nabi kan. Ada yang pandangan yang mengatakan hijrah itu berlaku pada awal Muharram. Tak ada masalah. Tapi ada pandangan yang mengatakan hijrah itu pada bulan yang lain. Tapi walau bagaimanapun, yang penting adalah intipati hijrah tersebut. Apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah itu. Jadi slide kita pada pagi ini ialah Al-Marhalatul Madinah, peringkat ataupun fasa Madinah. Al-Hijratu wa Ta'sis Al-Mujtama' Al-Islami Al-Jadid. Hijrah dan pengasasan sebuah masyarakat Islam yang baru. Kita lihat satu fasa baru lah dalam perkembangan dakwah Islam, yang mana Islam dulu sebelum ini lebih fokus kepada amalan-amalan individu, kepercayaan, akidah, kemudian solat, kan, lebih kepada ibadah. Tapi bila masuk pada Madinah, dia dah mula, Islam itu mula diajar Nabi sebagai sebuah agama yang bermasyarakat. Dia melibatkan masyarakat. Dan disitulah adanya syariat-syariat. Kebanyakannya diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah ketika Nabi berada di Madinah. Baik. Al-Madinah, Al-Madinah iaitu Yathrib qabla al-hijrah. Ini cerita tentang sejarah Madinah sebelum hijrah. Tak apa, saya bacakan je, mungkin slide dia tak berapa nak nampak sebab tulisan dia besar. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena kenal dululah Madinah tu apa. Jadi Madinah itu nama lamanya Yathrib. Kan? Kalau sebelum hijrah disebut sebagai Yathrib. Jadi Nabi berhijrah, Nabi tukar namanya menjadi Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Awalu man sakana al-Madinah al-A'malikah wa hum qawmun min waladin Amlik min Lawas bin Aram bin Sam bin Kota Madinah ni ataupun Yathrib ni mula-mula didiami oleh suku puak Amalik. Malik ni salah satu pecahan lah, macam kaum Ad, kaum Thamud, kaum Parsi. Ni Amalikah ni orang Arab juga, tapi dia berasal daripada orang Arab lama lah. Lama kan.
Wahum al-jababarah min baqiyati qaum Ad. Dan ada juga pandangan mengatakan mereka ini adalah saki-baki keturunan kaum Ad. Kanu bisyam ala ahdi Musa. Kemudian mereka ni pada asalnya berada di Syam pada zaman Nabi Musa. Summa tafarraqu fil bilad. Kemudian mereka berpecah-pecah, bertebaran di serata negeri. Faja'u ila Yathrib wastaqarru biha. Kemudian salah sebahagian daripada mereka itu pergi berhijrah ke Yathrib dan menetap di sana. Jadi kiranya mereka ni asal daripada Syam. Thumma taghalabat alaihim ba'dul qaba'il Yahud hatta ja'a min Syam natijatu harbu Ruman lahum. Kemudian setelah Amalik ni datang ke Yathrib, kemudian datang pula kabilah Yahudi, mereka pun larikan diri daripada payah Rom yang membunuh atau memburu orang Yahudi. Maka di situlah bermulanya Yathrib memiliki kaum yang berlainan bangsa. Kaum Amalik ada, kemudian kaum Yahudi pun ada. Amalik ni lah yang akan menjadi kaum Arab kan. Jadi kemudian kaum Yahudi pun ada. Wa baqiyatul Yahud fi Yathrib hatta nazahat ilaihim qabail Aus wal Khazraj min bidadi Yaman. Okey. Kemudian apabila kaum Amalik daripada Syam datang ke Yathrib, Yahudi pun datang ke Yathrib, dari Yaman, dari serata negeri datang ke Yathrib. Kemudian kaum Aus dan Khazraj, kaum Arab Selatan. Aus dan Khazraj ni asalnya dari Yaman. Jadi disebabkan oleh keruntuhan empangan Ma'arib di Yaman, di San'a tu, di Sabak, di Sabak. Maka orang Aus dan Khazraj ni, orang Arab ni pergi berhijrah ke utara. Mereka berhijrah ke utara sebab tempat mereka dah musnah dilanda banjir besar akibat empangan terpecah. Jadi orang Aus dan Khazraj ni pergilah ke Yathrib yang menetap di sana. Maka kat situlah Ashal Yahudu wal Aus wal Khazraj wa fi wa'amin fatrah min az-zaman wa tahalafu liya'manu ba'duhum ba'da. Jadi mereka tiga-tiga puak ini pun mula menetap, saling berinteraksi, saling bekerjasama sehinggalah membentuk satu masyarakat Yathrib ketika itu yang terdiri daripada pelbagai kaum. Falamma ahasal Yahudu biquwwatin syaukatil Aus wal Khazraj inqalabu alaihim wa anqaddu al-halfu ma'ahum. Kemudian apabila orang Yahudi ni dia mengambil kesempatan Aus dan Khazraj ni bila dia lemah, maka orang Yahudi ni pun berpaling tadah dan mengkhianati mereka. Itulah sikap-sikap orang Yahudi kan dulu sampai sekarang. Jadi nak cerita macam mana sebelum nak hijrah, sebelum Nabi datang ke kota Madinah atau Yathrib, penduduk Yathrib itu terdiri daripada 3 puak lah. Amalik, Yahudi dan Arab, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni orang Arab Selatan. Okay? Jadi ada 3 puak lah utama yang menetap di Yathrib. Ini contohnya kesan peninggalan empangan Ma'arib. Dulu ni empangan air. Tapi tak ada, Allah habis musnah. Maka jadilah dia kering kontang. Baqi al-Aus wal Khazraj fi wa'aim wastamaru ala zalika hatta nashabatil harbu bainahum. Malangnya Aus dan Khazraj ni orang Arab, sama-sama Arab lah tapi lain suku. Mereka duduk sama-sama di Yathrib tapi mereka ini saling berperang sehinggalah antaranya kan, bila antara perang yang terkenal ada perang Mu'ath. Ada insan perang Mu'ath ni adalah perang yang melibatkan Aus dan Khazraj. Istajandal Arab bibani umumatihim al-Ghassaniyah Ghassasan fa'anjadahum anfaqatan man tasallatal Yahudu alaihim. Jadi ketika perang Aus dan Khazraj ni bergaduh sesama sendiri, maka Aus pun cari pakatan mereka. Khazraj cari pakatan mereka. Masing-masing cari pakatan untuk melawan musuh masing-masing. Kana nasu fi aghlabil ahyan halful Khazraj. Kebanyakannya peperangan tu antara Aus dan Khazraj, perang saudara ni dibenangi oleh puak Khazraj.
Mimma dafa'a bil Aus ila tahalaf ma'a Yahud alladhi waqafu ma'ahu fi mawqi'in bu'ath. Jadi disebabkan itu, disebabkan Khazraj asyik menang je, maka kaum Aus mengambil keputusan untuk berpakat dengan orang Yahudi. Kan? Dah pakatan kawan tu asyik menang je kan, Khazraj asyik menang je. Aus pun fikir macam mana kita nak menang ni. Sekali Aus pun kata, oh jom kita pakat dengan orang Yahudi. Kan? Jadi menang pula kan buat Aus ni sebab dia berpakat dengan orang Yahudi. Hatta antasara fiha al-Aus ala Khazraj. Aus pun menang ba'da an awqa'ahu fihim maqtalatun azimah. Berlaku perang yang sengit tapi akhirnya Aus menang. Amal Yahud al-Madinah faqad kana Banu Quraizah wa Nadir khulafa Aus wa Banu Qainuqa khulafa'i Khazraj. Jadi kita dapat lihat orang Yahudi Madinah ni ada 3 kepuak yang utama lah. Banu Quraizah, Nadir dan Banu Qainuqa. 2 bani ataupun 2 puak Yahudi, Quraizah dan Nadir berpakat dengan Aus. Oh, padan boleh menang. Manakala Qainuqa berpakat dengan Khazraj. Thumma tasallaha al-fariqani wattafaqa ala apa pula? Tak apalah. Kemudian lepas perang tu dah kalah, kemudian Aus dan Khazraj ini pun berpakat ataupun berdamai. Itu latar belakang dia. Latar belakang penduduk Madinah yang terdiri daripada puak Aus dan Khazraj. Al-Hijratu An-Nabawiyah. Ini berlaku kemudian Hijrah Nabawiyah. Ba'da an qawiya al-janibul muslimin ba'da al-bay'atul aqabah thaniyah akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhissul mu'minin ala hijratu ila Yathrib, ala hijrati ila Yathrib. Wa Yathrib hiya darul hijrah allati uriha Rasul fi manamih wa kathura dukhulu Aus wal Khazraj fil Islam wa ba'da idza izni Rasulullah sallallahu lil mu'minin bil hijrah kharaja al muslimun arsalan ragma kullu al aqabat wa su'ubat allati wada'atha Quraisy. Jadi kat sini apabila Nabi SAW kita telah selesai ataupun ketika itu berlaku satu perjanjian namanya Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Dalam Bai'ah Aqabah yang kedua ni kita dah bincangkan sebelum ni bagaimana puak Aus dan Khazraj ini datang berjumpa dengan Nabi, mereka berjanji untuk melindungi Nabi dan memberikan Nabi tempat di Yathrib. Jadi lepas tu Nabi pun setuju dan akhirnya Allah perintahkan untuk memulakan hijrah. Jadi bila lepas tu Nabi pun bagilah izin kepada para sahabat, okay, siapa yang nak berhijrah, boleh berhijrah. Walaupun ketika itu kaum musyrikin Quraisy berusaha untuk menyekat penghijrahan tersebut. Ada yang hijrah sembunyi-sembunyi, ada hijrah yang terpaksa lari, ada terpaksa menyamar, atau yang terang-terangan pun ada macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi kat situ lah masing-masing sedikit demi sedikit para sahabat daripada Mekah pergi berhijrah ke Yathrib. Dan kat situ juga kita lihat kaum Aus dan Khazraj telah ramai memeluk Islam. Mereka semakin ramai memeluk Islam, menyatakan sokongan kepada Nabi SAW. Kat situlah berlakunya apa yang disebut sebagai hijrah. Dan Nabi mengizinkan para sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu. Kemudian barulah diikuti oleh baginda SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai penemannya. Ini antara dia lah. Awalu man hajara min Makkah ilal Madinah. Antara yang sahabat yang terawal lah berhijrah ke Mekah, berhijrah ke Madinah. Itu Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Maktum, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Umar bin Khattab. Ini antara sahabat yang awal lah. Adapun lam yabik di Makkah, kemudian hanya ketika itu para sahabat semua dah keluar, melainkan hanya tinggal 4 orang saja. Iaitu Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, kemudian man hubisa karhan, dan juga sahabat-sahabat yang
ditahan ataupun dikurung, ditangkap. Maksudnya adalah dalam sahabat yang tak dapat berhijrah, mereka dikurung dan ditangkap. Dikurung lah, dia tak boleh berhijrah. Yang lain semua dah selamat berhijrah, dah tinggallah 3 orang ni, Rasulullah, Ali dan Abu Bakar. Jadi orang yang terakhir berhijrah. Okay, kemudian asbabul hijrah Rasulullah SAW ila Madinah. Sebab-sebab Nabi berhijrah ke Madinah. Yang pertama, wuqu'ul bala' wal ittihadi 'ala al-muslimin fi Makkah. Berlaku ya, kita kata kesusahan, kesukaran, ancaman lah pada kaum muslimin di Mekah. Jadi Rasulullah tak sampai hati nak teruskan. Jadi Nabi pun izinkanlah para sahabat untuk berhijrah. Mukhafatul fitnah fid din, bimbang akan fitnah terhadap agama. Ancaman terhadap agama, berhijrah. Wujudul himayatu lidakwah ba'dal bai'ah aqabah thaniyah. Nabi melihat, kita dah ada sokongan daripada Aus dan Khazraj. Jadi kita selamat di Yathrib. Pun berhijrah. Dan keempat, takzibu Quraisy lin Nabi wa ikhrajihi min Makkah. Kemudian kita lihat untuk mendustakan kita kata apa? Untuk mendustakan ataupun kita kata takzibu Quraisy lin Nabi, kita kata apa, nak bagi, sebab pada pandangan Quraisy kita kata nak menukar kefahaman. Maksudnya daripada kaum Quraisy itu menghalau Nabi daripada Mekah, tapi sebaliknya Nabi berhijrah sendiri. Jadi kalau andai kata kalau Nabi kekal di kota Madinah, mungkin baginda akan dihalau. Dihalau. Itu satu kita kata penghinaan lah. Tapi sebaliknya Nabi SAW sendiri yang berhijrah, so kita dapat kefahaman yang berbeza lah. Bila orang sendiri yang keluar dan orang yang dihalau, jadi kita nampaklah satu perbezaan kan. Tapi Nabi pilih untuk keluar sendiri sukarela untuk berhijrah ke Yathrib. Inilah antara sebab-sebab dia. Dan selebihnya banyak lagi kalau kita jumpa dalam kitab-kitab sirah, buku sirah Nabi kan. Tapi yang paling penting adalah kerana baginda ada sokongan. Jadi kalau sebelumnya Nabi cuba untuk berdakwah ke Taif, kan, macam kita dah kuliah sebelum ni, di Taif Nabi cuba mencari sokongan daripada Bani Thaqif, kan, tetapi tidak berjaya. Jadi tak dapatlah pada Bani Thaqif di Taif. Mereka baling batu pada Nabi dan Zaid bin Harisah kan. Jadi ketika itulah bila Madinah tu di Yathrib Nabi dapat sokongan daripada Aus dan Khazraj ke Nabi. Inilah masa dia untuk berhijrah dan kita ada sokongan daripada kaum muslimin di Yathrib. Okay. Ma'alim min hijrah Rasul SAW ila al-Madinah. Ini kita kata peristiwa-peristiwa penting lah kan. Dalam peristiwa hijrah, kita bacalah apa poin dia. Tapi kalau kita pun dah baca dah kan buku apa semua, kita dah ingat dah sebenarnya jalan cerita dia. Yang pertama, Quraisy qatlun Nabi SAW walakin fashalat fi azmiha. Orang Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi tapi tak berjaya. Jadi sebelum Nabi berhijrah lagi lah kaum Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi tapi tak berjaya. Kemudian waja'a amrullahi nabihi bil hijrah ila al-Madinah. Kemudian datanglah wahyu kepada Allah Ta'ala, perintah kepada Allah untuk berhijrah. Qala Rasulullah SAW li Ali bin Abi Talib, nim ala firashi wa tasajji bi bardi hadha al-khadrami al-akhdar fanam fihi fa innahu lan yakhlusu ilaihi syai'un takrahu minhu. Jadi kemudian Nabi pun bagilah pesan kepada Ali bin Abi Talib
kamu tidurlah pada katilku ini dan pakai selimutku ini. Dan jadi Ali pun dengan tanpa rasa, tanpa persoal ke apa, beliau pun tidurlah macam mana Nabi arahkan. Dan ketika itu kita tahu kaum Quraisy menyerbu rumah Nabi untuk membunuh baginda. Tapi didapati Ali bin Abi Thalib ada di dalam itu. Itu cerita yang masyhur lah, yang maklum dalam peristiwa hijrah. Rupanya Nabi dah keluar lebih awal bersama Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu sedang menuju ke gua Thur. Kan? Intala ke Rasul Abu Bakar ila Rasul. Abu Bakar dan Rasulullah dan saya Abu Bakar pergi ke gua Thur. Alfa Abu Bakar radhiyallahu anhu rahilatain kanata indahu dafu bihima ila dalil. Dan Abu Bakar juga mengupah dua orang untuk mengawasi laluan mereka lah. Iaitu Abdullah bin Uraikid dan Abdullah bin Uraikid. Dan walaupun Abdullah bin Uraikid ni belum lagi masuk Islam, tapi kata Abdullah ni dia baik lah. Dia bantu Abu Bakar. Kita kata menunjuk jalan lah kepada baginda dan Abu Bakar. Kemudian dalam masa sama, ada juga peranan yang dimainkan oleh Asma binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau sebagaimana kita maklum, beliau membawa bekalan lah. Bekalan, ikat bekalan makanan pada ayah dia dengan Rasulullah. Sampaikan beliau digelar Zunituqain. Kerana dia mengoyakkan tali pinggang baju dia tu untuk mengikat bekalan baginda dan ayah dia. Ali bin Zunituqain. Asma bin Abu Bakar. Dan ini antaranya lah laluan perjalanan hijrah kita boleh tengok. Kemudian ada lagi Abdullah bin Abi Bakar menjadi kata mata-mata lah. Abdullah bin Abi Bakar ni akan pergi ke Mekah. Kemudian laporkanlah apa berita-berita terkini yang ada bincang kat oleh kaum Quraisy. Kemudian Amir bin Fuhairah, dia akan follow tapak ataupun jejak langkah Nabi dan Abu Bakar dan akan memadamnya. Dengan sapulah dia bawa kambing dia, so dia akan kelirukan lah siapa yang nak mencari Rasulullah kan, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalam tempoh perjalanan tersebut, baginda dan Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni dia berjaya, dia pandai jejak Nabi dan Abu Bakar tu. Sekali jumpa. Dia seorang ni kan jumpa tapi tak mampu buat apa-apa. Kana Quraisy qad ja'ala fin Nabi sallallahu may ya'ti bihi hayyan aw maitan diyatun kullu wahidun minhuma mi'atun naqah. Kaum Quraisy janjikan 100 ekor unta kepada siapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jadi 100 ekor unta tu kaya jutawan lah kan. Jadi semua pakat cari Nabi untuk dapatkan hadiah tersebut. Dan akhirnya Surakah berjaya sebab dia biasa kan dengan menjejak-menjejak ni. Jadi dia tahu jalan yang dilalui Nabi dan Abu Bakar dan jumpa mereka berdua. Falamma ra'ahu Nabi da'a alaihi farasat qawaimu farsi fil ardi fa'asabahu fa. Jadi kemudian apabila Surakah ni hampir nak menangkap Nabi dan bagi dia berdoa, kemudian tiba-tiba tersungkurlah. Dia terjatuh daripada kuda dia kan, tergolek. So itulah perlindungan Allah Ta'ala kepada baginda. Kemudian setelah tu Surakah berkata, okey, saya takkan buat apa-apa. Kemudian Nabi pesan kepada Surakah balik Mekah, bagi ceritalah, kata-kata seolah-olah macam mengelirukan lagi lah supaya orang Quraisy ni tak kejar Nabi SAW. Jadi dibuatlah cerita, dia kata saya tak jumpa apa semua, kau orang percayalah. Ini sebagai satu taktik lah untuk memastikan Nabi SAW terus sampai ke Madinah. Ini perjalanan lah. Kalau kita lihat perjalanan dia, Nabi SAW masuk ke kota Madinah itu, kemudian
Kemudian Nabi lepas daripada Gua Sur, Nabi terus pergi sampai ke satu tempat yang tidak jauh daripada Madinah, nama dia Quba. Jadi di Quba itu Nabi SAW membina masjid lah. Masjid Quba, masjid pertama dari Islam yang dibina ketika Islam. Nabi semayang di situ. Kemudian setelah itu barulah Nabi dan Abu Bakar masuk ke kota Madinah. Jadi kalau kita Google Quba tu, boleh tengoklah di mana Quba tu dengan masjid ataupun kita kata kota Madinah tu lah. Pada masjid Quba tu, dia tak jauh lah daripada, kalau sekarang ni Masjid Nabawi tu tak jauh sangat lah. Ada, terserah saya, dia berjalan kaki pun boleh. Tapi jauh sikit lah. Dia kira apa, macam pintu masuk nak ke Yathrib lah Quba ni kan. Okay, ni Masjid Quba lah. Warna putih tu. Ta'sisu mujtama'u jadid al-wad'u fi Madinah inda al-hijrah. Amma al-mujtama' Madinah jadid faqad kana yata'allafu min salasa fi'at. Jadi dalam masyarakat Madinah yang baru ni dia ada 3 golongan. Yang pertama golongan muslimin. Muslimin ni ada Aus dan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni daripada Mekah. Ansar ni Aus dan Khazraj. Kemudian musyrikin. Puak-puak musyrikin ni orang Arab yang tidak memeluk Islam. Ada lagi. Dia tak masuk Islam. Dan yang ketiga, puak Yahudi. Kan. Banu Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Quraizah. Jadi 3 komposisi masyarakat di kota Madinah ketika itu. Okey. Jadi daripada pembinaan sebuah kota ataupun negara di Madinah itu, Nabi SAW membawa satu dia kata apa? Satu usaha untuk membina sebuah negara yang baru kan. Nabi SAW sebagai ketua negara di kota Madinah itu. Jadi kita lihat betul, takwinul mujtama' islami bil Madinah yumathilu da'wa Islam wa takamulu fihi at-tashri'i wa taqnin wa tarbiyah. Jadi kita kata kita boleh lihat Nabi SAW itu berusaha untuk membina sebuah masyarakat Islam. Kan? Dalam masa sama bila ada masyarakat, mudahlah dakwah itu untuk disebarkan. Kalau sebelum ini dakwah tu di sendiri-sendiri. Jadi bila kita ada satu masyarakat Islam, maka mudahlah untuk kita mengembangkan lagi masyarakat Islam itu dengan kefahaman yang sepatutnya. Da'watul musyrikin al-Madinah ila Islam. Nabi juga menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin di Madinah itu kan. Nabi ajak jugalah. Dan kemudian yang ketiga, muwajahatu dasaisu mu'amaratil Yahud. Jadi Nabi juga berjaga-jagalah dengan orang Yahudi yang berniaga tu. Orang Yahudi yang ada ketika itu di Madinah. Supaya kita kata orang Yahudi ni tak beranilah buat apa-apa kan. Biasa orang Yahudi ni dia buat kacau kan. Keempat, i'dadu wa tajhiz. Nabi menyediakan satu persiapan yang kuat lah untuk menghadapi sebarang kemungkinan sebab Nabi SAW kita kata baru menjadi ketua sebuah negara. Dan itu negara Islam Madinah. Okay. Tanzimu okey. Kemudian kita lihat apa bentuk penyusunan ataupun takbir urus Nabi SAW di kota Madinah itu. Okay, baik. Okay, kita rehat sekejap dalam 10 minit, kemudian kita sambung. Ini ada lagi apa ni? Slide. Okay, kita rehat dalam 10 minit, kemudian kita sambung.
Baik, kemudian kita sambung. Okay. Apa yang Nabi lakukan ketika Nabi sampai ke kota Madinah? Ini poin-poin penting lah. Banyak sebenarnya kajian dah dibuat. Yang pertama, Nabi membina masjid. Jadi Nabi bina masjid Quba. Nabi sampai ke Madinah, Yathrib, Nabi bina masjid Nabawi. Itu apa yang Nabi buat lah. Dan dalam masa sama juga, di sebelah Masjid Nabawi itu Nabi bina rumah baginda dan bilik-bilik lah pada isteri umur, isteri baginda, Ummahatul Mukminin. Dan ketika itulah Masjid Nabawi itu menjadi pusat lah kepada komuniti Islam, pusat kepada pemerintahan Islam di Madinah. Di masjid sebagai pusat lah. Okay. Ni kemudian kita tengoklah dari segi binaan kata apa keadaan Masjid Nabawi ketika itu. Dia kata kana bina'u masjid awal amal fi Quba kadzalika kana bina' masjid Madinah awal amal Rasulullah fi Madinah. Kalau di Quba Nabi bina masjid yang pertama adalah Islam, tapi Masjid Nabawi Nabi bina Masjid Nabawi lah, masjid yang pertama di Madinah. Kerana mauqi'u masjid ia tawassatul Madinah al-Munawwarah. Jadi Masjid Nabawi itu berada di tengah-tengah kota Madinah. Kan? Jadi menjadi pusat kepada pemerintahan, pusat kepada pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Kemudian kana bina'u hujratihi wa sukanihi bi jiwari masjid wa babuhu musra'un ilaihi yaj'alahu wastul mujtama' al-jadid qaribu minal jami'. Jadi bila Nabi duduk di masjid di tengah-tengah kota itu memudahkanlah Nabi untuk berjumpa dengan penduduk Madinah kan, dengan para sahabat dia kan. Sahabat baginda. Okay. Jadi itulah apa yang Nabi buat lah. Pertama bina masjid. Kemudian yang kedua mu'akhatun baina al-muslimin. Kemudian Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Mu'akhat. Jadi selepas Nabi bina masjid, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Jadi kan sebelum ni kan Aus dan Khazraj disatukan. Kemudian bila muhajirin datang, orang sahabat daripada Mekah datang, mereka disatukan pula. Muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga Nabi mengisytiharkan wathiqatu baina sukan Madinah, macam perlembagaan lah, perlembagaan Madinah untuk diikuti oleh semua penduduk kota Madinah. Maksudnya ada panduan lah. Dan perlembagaan Madinah ni sudah tentulah berpandukan kepada wahyu Allah Ta'ala lah kan. Dia bukannya rekaan-rekaan semata. Kemudian kita tengok lagi apa yang Nabi buat. Ni teks dia lah. Tu banyak tu isi kandungan piagam Madinah tu. Enggak. Banyak pula. Okay. Okay. Kemudian yang keempat, setelah piagam Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Nabi tahulah orang Yahudi ni akan buat masalah. Dengan sikap dan pandangan mereka itu Allah dah cerita dalam Al-Quran. Jadi Nabi pun buat perjanjian dengan orang Yahudi. Okay. Ini yang keempat. Selebihnya boleh bacalah. Tapi yang penting itu adalah empat perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian dalam masa yang sama, ada juga
pensyariatan yang mula diturunkanlah kepada Nabi. Antaranya yang pertama, tahwilul qiblah, pertukaran arah kiblat pada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Okay, ini yang berlakulah. Kemudian yang kedua, disyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Ini kiranya apa? Kiranya sebaik saya Nabi berhijrah, maka bukan sahaja urusan pentadbiran saja, urusan keagamaan atau syariat pun mula diperintahkan, dilengkapkan, diturunkan kepada Nabi SAW. Maka seimbanglah, kan, seimbang di antara duniawi dan ukhrawi. Kemudian zakat. Jadi kita boleh kata bila Nabi hijrah je, barulah keluar syariat-syariat yang berkaitan dengan kehidupan, sosial dan sebagainya. Okay. Jadi kemudian yang keempat, jihad. Paling kemuncaknya jihad. Ni jihad ni dia mula-mula dilaksanakan jihad akbar, kan. Peperangan bersenjata, peperangan Badar Al-Kubra. Itu pada tahun kedua hijrah. Itu kemuncaknya lah, kan. Di umat Islam setelah beriman, kemudian melakukan ibadah, maka mereka disuruh untuk berjihad mempertahankan negara, agama. Perang Badar Al-Kubra. Okey, kemudian saja. Jadi apa kita boleh ambil rumusan daripada kuliah pada hari ini adalah yang pertama, Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah itu yang paling utama sebabnya adalah perintah Allah Ta'ala. Kemudian adalah mendapat sokongan daripada Aus dan Khazraj, Yathrib, mereka mengalukan kedatangan Nabi, dan Nabi pun berhijrah ke sana. Dan apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi bina masjid. Sampai di Yathrib, Nabi bina Masjid Nabawi. Kalau sebelum tu Nabi bina Masjid Quba, kan. Di Madinah, di Yathrib, Nabi bina Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansar. Kemudian Nabi buat mengisytiharkan piagam Madinah, perlembagaan Madinah. Kemudian yang keempat, Nabi buat perjanjian dengan puak-puak Yahudi. Ini antara 4 perkara lah. Dan setelah itu, syariat pun diturunkan, puasa, solat, tukar arah kiblat, puasa, zakat, kemudian jihad. Jadi kita apa? Kita nak katakan bahawa era Madinah ni menyaksikan berlakunya, kita kata apa? Pembentukan baharulah sebuah masyarakat yang berpaksikan kepada pentadbiran yang baru, sistem pentadbiran yang baru, dan juga ada sistem kehidupan masyarakat yang baru berpandukan agama. Itulah jadikan Islam sebagai cara hidup. Dan kat situlah bermulanya di kota Madinah. Baik. Saya rasa itu sajalah untuk kuliah kita pada pagi ini. Selebihnya saya galakkanlah semua untuk baca mana-mana buku untuk mendapatkan pengetahuan. Ingat, sirah Nabawiyah ni atau fiksi sirah ni tidak hanya terhenti di kuliah saja. Kan? Jadi kita belajar sirah Nabi ni satu kewajipan juga. Tahu, kenal Nabi SAW. Kita bacalah mana buku yang berkaitan dengan sirah baginda untuk tingkatkan kefahaman kita. Baik. Saya itu sajalah untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya akan seperti biasa, saya akan uploadkan video ini di dalam YouTube dan saya akan kongsikan link dia. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.